Hai korang, saya Im Kamen dan hari ni saya akan buat review Candy Toy Right Wash Volume 6. Okey, ini merupakan line up untuk Volume 6 ni. Dan untuk Volume 6 ni kita akan dapat 5 jenis Right Wash yang berbeza. Right Wash yang pertama ialah Kamen Rider G3X daripada Kamen Rider Agito. Kemudian kita ada Kamen Rider Ghost Mugen Damashi. Kita dapat Kamen Rider Drive Type Trideron. Kita dapat Evolve daripada Build. Dan juga Rabbit Dragon daripada Kamen Rider Build. Okey, di belakang kotak ni menunjukkan cara-cara untuk membunyikan Right Wash ni. Dan dia juga boleh dipakai dengan DX, hanya masuk sini, dan juga bahaya untuk kanak-kanak, boleh tertelan. Okey, dan di tepi ni dia tunjukkan line up untuk volume ni. Dan sini biasa, dan ni adalah rajah dia. Okey, jom kita tengok apa yang ada di dalam box dia. Okey, selepas kita buka tadi, ni saya tunjukkan dua kotak yang telah saya buka. Dan kita akan dapat macam ni lah. Satu Right Wash di dalam plastik. Sorry, terjatuh. Ini adalah Rabbit Dragon. Dan juga satu gula-gula. Kenapa kita dapat gula-gula? Kerana ini ialah Candy Toy. Dan kali ini kita dapat gula-gula biasa. Okey, di dalam kotak ni juga ditunjukkan instruction ataupun manual cara penggunaan Right Wash ni. Dan kita juga boleh letakkan kepada DX seperti yang ditunjukkan pada kotak. Dan okey, saya akan tunjukkan demo. Ini adalah Candy Toy Right Wash. Tetapi Right Wash ni macam yang semua tahu ataupun yang tak tahu, dia tidak boleh mengeluarkan cahaya ataupun lampu. Dan dia tak boleh memusing di sini. Dia hanya macam ni. Saiz dia sama seperti DX. Memang nampak macam boleh tekan, tapi tak boleh tekan sebenarnya. Dan tak boleh pusing. Okey, cara nak bunyikan dia, kita pusing ke belakang dan kita cabut ni plastik ni. Ya, dia mengeluarkan bunyi terus. Dan nampak tak ini? Ni adalah button yang kita akan tekan untuk membunyikan dia. Ini adalah button reset. Okey, contohnya di belakang ni ditunjukkan setiap Right Wash ni mempunyai 4 jenis bunyi yang berbeza. Jom kita test 4 bunyi daripada Right Wash ni. Okey. Okey, itulah dia 4 bunyi yang disediakan oleh Right Wash ni. Dan Right Wash ni berharga RM25 ke atas. Dan ada juga seller menjual dengan harga RM20. Benda tu boleh cari dekat mana-mana media sosial di Malaysia. Dan jika ada sesiapa ataupun korang yang request nak dengar bunyi-bunyi lain, komenlah di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Okey, jumpa lagi lain kali. Bye.